إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang berbahagia saudara pengacara majlis Ustaz Abdul Fattah, yang sama-sama kita hormati Yang Amat Berhormat Datuk Panglima Perang Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, yang sama-sama kita hormati Yang Berhormat Ustaz Ahmad Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS Pusat, yang juga merupakan ahli Parlimen Kawasan Pasir Mas, yang sama-sama kita hormati yang berbahagia Saudara Firdaus Nawi, Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri Kelantan, yang berhormat Tuan Haji Nasrif Adun Pengkalan Pasir, yang juga merupakan tuan rumah pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Haji Hanifah, mantan Yang di-Pertua PAS Kawasan, kepada seluruh kepimpinan PAS Kawasan, kepada semua yang hadir pada malam ini. Pertamanya kita sama-sama merafakkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana malam ini kita boleh buat ceramah. Lama dah mengingat kita tak ceramah ni. Dan ceramah sebenarnya selepas Sidedong ni dia berkisar tentang tajuk pindaan undang-undang syariah yang kita bawa selepas daripada ianya diisytiharkan tidak sah dalam kes ni Elin baru-baru ni. Yang berhormat ahli parlimen tuan-tuan ni, dia telefon kat hamba, dia kata tolong mari untuk cerita pasal RCI tabung haji. Malam sebelum sidang parlimen khas pada 11 hari bulan tu, hamba telah bentang kepada semua ahli parlimen Perikatan Nasional tentang RCI tabung haji. Tu pun banyak lagi perkara yang kita kena fahami secara lebih terperinci selama hampir 2 jam. Jadi malam ni kalau nak bercakap pasal RCI tabung haji ni, kena tunggu sampai pukul 1 pagi baru habis. Boleh tunggu ke tak? Tuan-tuan tunggu lama nak klik. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Rekah ceritanya dalam masa yang terbatas ni, tabung haji ni semenjak tahun 2018 apabila Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih kerajaan, maka dia semak semula apa yang ada di tabung haji. Sebelum daripada tu lagi pun, kita tahu bahawa tabung haji ni diserai dengan hebat. Kalau kita tengok video-video lama, waktu tu waktu kita duduk dalam Pakatan Rakyat lagi, sudah berlaku serangan kepada tabung haji dengan pelbagai dakwaan. Tuan-tuan semua tahu siapa yang kuat serang tabung haji ni. Sehingga berlarutan dan akhirnya Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih kerajaan pada tahun 2018. Bila dia ambil alih kerajaan tahun 2018,
Inilah masa dia nak buktikan apa yang dia duk tuduh selama kini tu betul sengoti. Situ duduk dulu. Maka dibuatlah semakan kepada laporan Ketua Audit Negara. Dia tabung haji ni setiap tahun tutup bulan 12, dia kena siap laporan dan laporan dia tu wajib kena betul kepada Parlimen. Kita boleh baca tiap-tiap tahun. Habis tahun, kalau contoh ni 2020 ni, sidangnya Parlimen bulan 3 tahun 2027, tabung haji akan letak atas meja ahli Parlimen laporan tahunan dia. Kerana tabung haji ni, dia bukan bank. Dan dia tidak sebagaimana pentadbiran sebuah bank. Dia bertanggungjawab terus kepada Parlimen. Dia ada akta dia sendiri. Jadi, waktu tahun 2017, tabung haji telah buat bayaran hibah sebanyak 9.5%. Masuk dalam akaun tuan-tuan semua. 9.5%. Dululah, lah ni tak bunyi dah. Selepas Pakatan Harapan ambil alih ni, dia bayar hibah kali pertama dia jadi KJL 1.75%. Daripada 9.5% 2017, 2018 dibayar 1.75%. Manakala kita ada duit RM100 dalam tabung haji, kita boleh RM75. Betul ke? Bila jadi lagu tu menyebabkan berlakunya orang pakai waktu beri duit daripada tabung haji. Kohol lagi panah. Kita pula jadi pembangkang waktu tu. Ahli Parlimen tuan-tuan ni 2018 tu masuk Parlimen. Kita tanya KJL apa jadi kepada tabung haji. Sebab bila Pakatan Harapan ambil alih tabung haji, dia jadi KJL, dia latih Menteri Kewangan nama dia Ling Guan Eng. Dia latih Menteri Agama namanya Mujahid. Dan dia kata dia ni menteri kepada agama-agama. Bukan menteri agama saja dulu. Kita kena ingat balik ni. Sebab ni cerita lama. RCI ni siasat cerita tahun 2014. 2013. 2015. 2016. 2017. Sapalah tahun 2022. Siapa 2020? Siapa 2020? Dia berhenti situ. Ni skop siasatan RCI. Bila dia ambil alih KJL, maka dia semok semula penyata kewangan tabung haji yang telah diluluskan oleh Jabatan Ketua Audit Negara, yang telah pun dibentang dalam Parlimen. Jabatan Ketua Audit Negara ni adalah jabatan yang bertanggungjawab mengaudit semua akaun KJL. Akaun syarikat-syarikat KJL. Kalau Ketua Audit Negara kata betul, dia bagi CJ bersih. Audit bersih dia panggil. Kalau tak betul, maka dia tak bagi CJ audit bersih. Akaun tabung haji 2017, audit negara tegur sikit. Dengan teguran sikit, dia panggil emphasis of matter. Makna bukan teguran kesalahan besar, tapi peringatan. Bila dia ambil alih KJL 2018, maka dia latih satu syarikat asing. Nama dia PricewaterhouseCoopers, PwC. Hak tu orang dia sebut sehari dua ni PwC. PwC itu PricewaterhouseCoopers. Syarikat mana? Syarikat ni duduk di London. Dia ambil syarikat luar, suruh tengok semula akaun tabung haji tahun 2017. Yang sudah diluluskan oleh Jabatan Ketua Audit Negara. PricewaterhouseCoopers, mari bukan dia audit semula. Dia semok. Bukan audit satu-satu sebagaimana Jabatan Ketua Audit Negara. Maka dia kata sebenarnya 2017 tu, tabung haji ni rugi 3.4 bilion. Audit negara lulus penyata kewangan tabung haji, untung 1.3 bilion. PwC mari kata rugi 3.4 bilion. Maka daripada situlah bermulanya
Macam-macam khenah yang dibuat di tabung haji. Kita duk perhati luar gelanggang masa tu sebab kita pembangkang. Apa yang dia buat? Maka nak suruh selamat akaun tabung haji ni, dia kata, bila habis bulan 12 tahun 2018, dia jual banyak aset tabung haji. Hak ni orang kata jual aset ni. Cuma orang kita bila bercakap, dia kena hati-hati. Jual tu aset mana? Jangan kata mata jual aset belaka. Sebab silap sikit orang boleh samai. Tambah pula, kita kata kepada body orang. Tapi kalau kita kata Pakatan Harapan, tak ada masalah. Kita kata kau di AP, parti dia tak boleh samai. Tapi kata kau orang kena beringat. Setiap perkataan tu. Jadi kalau orang tanya betul tak berlaku penjualan aset tabung haji, memang betul. Jual aset tabung haji kepada siapa? Satu, dijual kepada sebuah syarikat yang ditubuh di bawah Kementerian Kewangan, syarikat SPV dia panggil. Special Purpose Vehicle. Syarikat bertujuan khas di bawah Kementerian Kewangan yang diperbadankan. Nama dia Urus Harta Jemaah Sedia Berhad. Maka aset tabung haji termasuklah kalau kita dulu jadi kebanggaan kita. Kita pergi Kota Baru ada hotel tabung haji. Kita pergi Terengganu dekat airport ada hotel tabung haji. Kita pergi muktamar di Kuala Terengganu masih lagi ada hotel tabung haji. Bila Pakatan ambil alih, Pakatan Harapan ambil alih 2018, sebelum tamat 2018, dia jual. Termasuklah jual hotel-hotel tabung haji. Dia tinggal 2 butir hotel. Hotel di Kelana Jaya sebutir, hotel di Sepang. Moving Peak, hak kita nak pergi Mekah, kita duduk situ. Kalau kapal terbang esok. Tinggal 2 ni je, hak lain semua dia jual belakang. Maka bila dia jual, bertukar nama jadi Hotel Raya lah ni. Hak milik siapa kita tak tahu. Bila aset kita dijual pada orang lain, walaupun tabung haji diberikan hak untuk beli semula, kalau UJSB saat ni nak beli, tabung haji akan ditanya, dia mau nak beli semula ke? Dan dalam laporan RCI tulis, tabung haji banyak lepas hak beli yang pertama. Dia tolak. Sebab apa? Kalau nak beli semula, dia kena bayar dengan harga mahal. Jadi dicadangkan kepada tabung haji, kalau nak beli semula aset dia, hak dia jual kepada UJSB, dia kena beli pada pasaran terbuka. Ini kata RCI. Baik, apa nak sebut? Banyak mana aset yang dijual? Nilai aset tu hampir 10 bilion. Tetapi kerajaan bayar dengan harga premium 19.9 bilion. Bayar pula, bila beli aset, dia bukan bayar dengan duit. Dia bayar dengan kertas. Orang ngaji ekonomi, orang ngaji akaun dia tahu, bayar dengan kertas. Bayar dengan jaminan. Dalam rupa bentuk bond. Bond ni konvensional. Hak Islamik dia panggil sukuk. Bukan sekuk, sukuk. Sukuk ni, dia bagi 2. Pertamanya sukuk sehingga 7 tahun. 7 tahun. Sampai bila? Daripada 2019 sampai 2026. 7 tahun. Berapa nilai dia? 12.5 bilion. Makna aset tabung haji bui selepas 7 tahun baru boleh pitih. Ini hak dia kata pemulihan ni. Kita terpaksa pulihkan tabung haji. Mak Sabu ceramah di Negeri Sembilan dia kata, yang selamat yang pulihkan tabung haji ialah Lim Guang Eng. Pulih dengan apa? Pulih dengan janji nak bayar aset hotel, tanah, sahel, ladang. Nilai berapa? 12.5 bilion. Bila nak bayar? Lepas 7 tahun. 7 tahun tu habis bila? 7 tahun tu habis pada 29 hari bulan 5 tahun 2026. Lah ni bulan berapa? Lah ni bulan 8. 2 bulan lepas, sepatut UJSB, syarikat hak lingkungan tubuh di bawah Kementerian Kewangan ni, kena bayar kepada tabung haji 12.5 bilion. Senyap, tak ada orang tanya. Minggu terakhir sidang parlimen baru ni, hak sidang parlimen baru ni, hamba tanya soalan. Soalan tu sepatut dijawab oleh Perdana Menteri. Dia tiap-tiap minggu kita bersidang ni, Perdana Menteri akan mari sekali dalam seminggu,
Dia akan jawab biasanya 3 soalan. Itu hebat Perdana Menteri ni. Hebat dia, boleh berani mari jawab. Cuma dia pusing sikit-sikit itu, bagi kita orang kampung, kalau dulu dia boleh makan. Lah ni orang cerdik belakang. Kalau berasa tak puas hati, orang buka cek GPT. Betul tak Perdana Menteri jawab? Ni bahaya ni. Cek GPT boleh royak. Ni auta ni dia kata. Minggu terakhir, hamba masuk soalan. Kenapa kerajaan tidak bayar 12.5 bilion kepada tabung haji? Ni sebelum RCI dedah lagi ni. Hamba tanya dah soalan. Sebab kita dapat maklumat, kerajaan tak bayar kepada tabung haji. Yang beri maklumat ni orang tabung haji juga. Orang tabung haji walaupun tabung haji ni ditadbir oleh kerajaan Madani pada hari ni, tapi orang dalam tabung haji itu benci telajuk kepada kerajaan Pakatan Harapan. Dia bagi maklumat kita tak bayar 12.5 bilion. Hamba masuk soalan. Apa kesan kalau Perdana Menteri kerajaan Madani ni tak bayar 12.5 bilion? Biasa setiap hari ni, dia mari jawab 3 soalan. Dia buat kita kalau ada soalan penting, kita pakat, orang lain jangan tanya. Hak ni sore aja. Pasti mah lah kerek boleh. Tak tahulah dia bayar ke mana. Dia paling banyak dapat. Sebab dia pun, Pasimah ni orang panggil kalau di Kuala Lumpur, di Parlimen orang panggil PM juga, Pasimah. Jadi dia sama level dengan Perdana Menteri itu. Dia dapat banyak. Hari terakhir sidang Parlimen, minggu tersebut, hari Selasa, Perdana Menteri mari jawab, hamba tunggu. Tengok-tengok, naik 2 soalan. Soalan ketiga tak ada. Ni cerita betul ni. Biasa ada 3 soalan. Hari tu tinggal 2 soalan. Hamba kata boleh jadi Perdana Menteri lorak nak pergi belah korang sakit uluran. Dia jawab sekat 2, nombor 3 tak jawab. Jadi tak jawab soalan tu. Senyap aja. Berita pun tak ada ulah. Melainkan berita-berita yang terlibat dengan pelaburan-pelaburan ni dia ada sebut. Tapi tak geger, orang kampung tak tahu. Tak tahulah, takut orang Pasimah tahu. Orang tak tahu. Tiba-tiba, dalam pilihan raya sebagaimana disebut tadi di Negeri Sembilan, Perdana Menteri waktu baik, kita akan dedahkan RCI tabung haji. Bila dedah RCI tabung haji, kita pun cari cepat-cepat. Bila kerajaan umum dalam tempoh seminggu lepas di kabinet telah buat status sulit kepada dokumen tabung haji, maka kita cari. Dan bila baca, jumpalah pada muka surat 133. Pada poin 3.16.3. Tuan-tuan boleh baca. Dalam RCI tegur. RCI ditulis bila? RCI ditulis kali terakhir tahun 2022. Sebagaimana Ustaz Fadli sebut saat ni, dia selesai tahun 2022. Memang selesai tahun 2022. Tapi selesai dia bukan serupa kita. Selesai gola kat kita pakai buka kedai siapa yang nak beli-beli. Tak boleh lagu tu. Nama lagi Suruhanjaya Siasatan Diraja. Dia kena hantar ke raja dulu. Raja tengok dulu. Kena dengar titah raja nak lagu mana. Jadi bila siap dia hantar ke raja boleh lapar. Tahun 2022. Jarak dia hantar ke raja. Dengar Parlimen dibubar 40 hari. Parlimen dibubar 10 hari bulan 10 2022. Dan hamba dengar sendiri daripada Tun Raus, pengurusi RCI tabung haji, dia kata dibawa masuk kepada kabinet pada bulan 12 tahun 2022. Tapi ada 2 pandangan. Ada kata bulan 3 tahun 2023. Hak tentunya masuk kabinet selepas kita tak jadi kerajaan dah. Jadi kalau dia nak salah, kita kena tengok waktu masa tu. Sebab dia kadang-kadang bila dia bercakap ni, Perdana Menteri, kelebihan dia hamba memang tabik. Kalau dia rekod satu-satu cerita tu, orang kampung boleh percaya. Hak tu tak pelik lagi. Tapi hak pelik, kalau dia rekod satu cerita, dia sendiri pun akan percaya. Hak tu hak pelik. Betul tak? Tapi dia mari dengan confident.
Setiap kali dia mari, dia royak, dia jawab. Kalau berasa tak boleh nak pergi, akhir sekali speaker akan tolong. Itulah yang berlaku. Bila dia dedah, dia kata nak dedah RCI tabung haji, akhirnya dibuatlah sidang parlimen. Dalam RCI tabung haji kita dah sedia. Walaupun kita tak boleh bahas 10 hari bulan baru ni, tunggu 5 hari bulan 10 ni sidang parlimen bermula, pembentangan bajet pada 9 hari bulan. 9 hari bulan 10, mungkin 11 ataupun 12 hari bulan 10 hari Isnin tu, dah mula perbahasan. InsyaAllah kita akan tunjuk ke belakang apa yang ada dalam dokumen RCI tabung haji. Sebelum hamba tunjuk, dia nak tunjuk sini dulu. Apa yang disebut oleh RCI tabung haji? Dalam RCI tulis 2022, dia kata Suruhanjaya bimbang kalau KJL tak bayar duit kepada tabung haji, hak beli aset mula. Akan meletakkan tabung haji pada krisis kewangan terbesar. Akan menjejaskan ekosistem kewangan tabung haji. RCI royak bila? 2022. Nuar jadi Perdana Menteri 2023. 2022 jadi Perdana Menteri. 2022 dia jadi Perdana Menteri. Nak siapa bulan 5 baru ni? Ada masa hampir 4 tahun. Dia duk baca RCI tabung haji. Amba rasa dia tak jumpa 4 tu. Sebab tu bila siapa time bayar tahun bulan 5 baru ni, dia tak bayar. 7 tahun tunggu orang nak bayar. Hutang kita. Tiba-tiba orang tak bayar. Hutang tu pula RCI tegur dah. Kena bayar kau kok mana pun. Kalau tak bayar, tabung haji akan berdepan dengan krisis kewangan terbesar. Perkataan terbesar tak ada. Ditulis dalam RCI. Oh, tapi kalau bak dia nak kena ke UMNO, kita pun tak ada masalah. Hak mana jahat, hak mana sakau, hak mana ambil duit tu, dakwa, siasat dakwa, masuk penjara. Kita ada masalah. Tapi dalam bak dia nak cari salah, nak keneng ke UMNO. Nak keneng ke UMNO apa? Sebab UMNO nak baik dengan kita. Tu je pucanya. Kalau UMNO duduk setara tula, tidak baik dengan kita sebagaimana di Johor, sebagaimana Negeri Sembilan, tak gagal lagi bagian ni. Sebab tu naratif sehari dua ni kalau kita tengok, dia akan bercakap, ini keburukan UMNO begini. Lepas tu ceplah bawah ni waktu bet. Dulu pemimpin UMNO ni kata kau orang pah gini. Dia pelaga semula. Gak dia waktu bet cerita nak pelaga kau, dia waktu bet cerita tabung haji kau, Negeri Sembilan telah membuktikan rakyat sudah tidak lagi percaya kepada kerajaan Pakatan Harapan. Sebab tu kita boleh menang besar di Negeri Sembilan. Dia harap waktu bet cerita tabung haji, akhirnya orang percaya, maka UMNO kalah, PAH kalah. Tiba-tiba orang tak percaya juga, tak ada arah nak buat. Tapi dia janji dah nak buat sidang parlimen. Kali dia mari sidang parlimen, lunyai pula dia kena. Sebab tu dia pilih tarikh. Dia pilih tarikh untuk buat sidang parlimen. Dia juga pilih tarikh tu untuk belah huluran dia. Atas dia belakang. Nama lagi pembedahan yang elektif dia panggil. Tak tahulah, takut dia tarikh kamak kalau ke mana tak tahu. Itu yang menjadi persoalan. Sebab apa? Kita tunggu Perdana Menteri sendiri sebab banyak kita nak tanya. Antara hamba sebut tadi, RCI tegur kena bayar bulan 5, 12.5 bilion. Dia tak bayar. Ada tuan-tuan dengar Perdana Menteri ulah. Bodoh punya kerajaan tak bayar 12.5 bilion. Ada Perdana Menteri sebut? Tak sebut. Dari RCI ada ke tak? Kalau tak ada, sila dakwa hamba. Hamba sebut malam ni. Memang dalam RCI sebut suruh bayar 12.5 bilion bila sampai masa. Bila RCI sebut 4 tahun lepas. Kalau dia nak kata ni hamba nak beri kredit sikitlah pasal orang UMNO pun ada juga nampak mari tu. Kalau dia tegur hak zaman dulu salah, teguran tu mari lepas pada salah tu buat. Faham tak?
Tapi RCI tegur KJN ni. Bagi peringatan. Sebelum salah dia buat, tiba-tiba dia buat juga salah. Apa salah dia? Dia tidak bayar secara tunai 12.5 bilion kepada tabung haji. Jadi kalau hak dulu salah, orang buat salah lepas pada tu baru kena tegur. Dengan orang hak tak buat salah lagi tegur awal, tiba-tiba dia buat juga salah. Hak mana lebih berat? Pakatan Harapan berat ke? Zamir UMNO berat? Zamir Pakatan Harapan lagi berat sebab tegur dah. Kalau kita bawa kereta, berak jatuh lubang, gelegu, belok rel kereta kita. Allah tak nampak. Tak ada orang tegur. Orang royak, memang situ banyak lubang. Apa demo baru royak. Lepas tu mari orang tu kata, mu beringat depan ada lubang pulak ni. Lubang dalam ni. Berat benar kalau lubang ni jatuh. Bukan setakat belok rel, cabut dengan tayar-tayar. Tiba-tiba kita bawa lubang ke lubang. Kita terjun juga. Akhir sekali, tabung haji berada dalam keadaan yang tenak dari sudut kewangan dia. Sebab tu pengurusi tabung haji pernah sebut pada bulan 1 hari tu, dia kata sekarang ni menjadi satu pendarahan senyap dia panggil. Silent bleeding. Apabila orang waktu ambil duit daripada tabung haji ni lebih banyak daripada orang sipil. Sekarang ni sudah negatif 3 bilion. Dalam masa terdekat. Ni kenyataan pengurusi tabung haji. Hak dia kecek orang putih. Tak bunyi supaya orang Melayu. Kecek orang putih, bunyi orang putih sengoti. Dia sebut. Dia kata 3 bilion. Ini tidaklah satu keadaan yang teruk. Tapi tidak sihat dia kata. Balik tidak sihat. Ni orang panggil sakit. Ya tak? Sebab apa? Sebab krisis keyakinan kepada cara bagaimana Kerajaan Pakatan Harapan menangani isu tabung haji. Kita tidak bela penyangak. Kita tidak bela orang yang buat salah. Kalau betul ada siasat, dakwa, penjara, tak ada masalah kita. Tapi lagu mana kamu mengurus persepsi tabung haji sehingga menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada tabung haji. Sebab tu bila kita ambil alih kerajaan tuan-tuan, tahun 2020, kenapa kita ambil alih kerajaan? Kerana rakyat takut. Di antaranya kerana isu tabung haji. Betul tak? Masa tu bunyi begitu begini, bunyi begitu begini, jual aset tu. Jual aset kau bukan Islam. Ada dakwah yang kata lagu tu. Bila kita masuk, Menteri Agama waktu tu Dr. Zul Bakri. Bak tabung haji dia serah gambar. Mari Zamir Ustaz Degil. Jadi Menteri Agama, bak tabung haji dia serah gambar. Amba tengok lagu mana Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 menangani isu tabung haji. Bila dia jumpa satu aset tu katakanlah dulu beli dengan harga mahal. Sebagai contoh satu ladang di Sarawak beli dengan harga 366 juta. Bila dia kata ni pelik ni harga mahal dia kata ni. Ada kawasan tak boleh tanam. Bak kawasan ada batu kita masuk bukit, masuk hutan ni. Ladang ni dia tidak semua boleh tanam. Dia ada kawasan bukit, ada kawasan paya, ada kawasan batu. Kawasan batu boleh buat kuari. Kawasan paya boleh buat kolam ikan. Lagu itulah tanah hutan ni. Bila Kerajaan Pakatan Harapan masuk, dia tengok beli dulu harga 360 juta. Mana buat lagu mana? Kita jual. Nak jual banyak mana? Nak jual, dia kata kita jual murah-murah. Jual murah-murah sebanyak mana? Dalam satu jawapan Ambo di Parlimen pada waktu tu, Ambo jawab walaupun Ambo tak dapat lagi kebenaran daripada Perdana Menteri. Untuk tamatkan, batalkan penjualan itu, tapi Ambo jawab, Ambo bagi gambaran dengan carian yang kita buat, dengan ada maklumat dalamnya, bahawa penjualan yang nak dibuat oleh kerajaan PH itu adalah di bawah harga pasaran. Bayangkan ladang beli dulu 360 juta. Dia nak jual berapa? Nak jual 170 juta. Kita tengok penilaian yang dibuat oleh Jabatan Penilaian. Mula-mula Jabatan Penilaian buat hak swasta 280 juta. Sebab ladang tu 2018, 2019 harga sawit jatuh. Orang nanam sawit dia tahulah.
Harga sawit jatuh merudung 2018-2019. Jadi ladang itu pun nilai dia jadi rendah. Apa yang dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan? Ladang-ladang ni dia senara sebanyak 76,000 hektar ladang. 14 buah syarikat ladang di bawah tabung haji plantation nak dijual secara besar-besaran. Ladang tabung haji ada berapa? Ada 100,000 hektar. Nak jual berapa? 76,000 hektar. Tinggal berapa? Tinggal 24,000 hektar. Hak ni dia tak ada buat. Bila kita masuk, kita ambil alih kerajaan, Ambo dan kerajaan pimpinan kita pada waktu tu kita gerakkan untuk batalkan seboleh mungkin usaha yang dibuat untuk jual ladang-ladang ni. Ada dah ambil duit deposit setengah. Ada ambil dah 4-50 juta. Bayar dah, token-token ni bayar dah. Kita kata jangan jual. Sebab bila jual tuan-tuan, ladang 100,000 hektar. Jual 76,000 hektar, tinggal 24,000. Banyak mana peluang kerja orang kampung. Banyak mana pendapatan masa depan yang nak dibolehkan, yang nak dapat kepada tabung haji. Hilang. Sebab kita jual air, tak ada dalam telur dia. Kita jual lembu, tak ada dalam anak dia. Tak apa asalkan kita boleh bayar hutang. Dia masuk, dia kata hutang banyak sekian-sekian. Berdebat Ambo dalam parlimen waktu tu kali pertama. Ambo jawab di parlimen dengan bekas menteri. Dia kata sebab apa dia setuju untuk jual mula? Sebab hutang banyak, dia kata. Dia nak jual ladang-ladang, dia nak bayar hutang. Dia kamak kita tak cerdik. Kita cek dah hutang tu hutang dengan siapa. Bila kita semak, 75% hutang tabung haji ladang ni berhutang dengan tabung haji. Tuan-tuan faham ke tak? Tabung haji besar. Dia ada ladang, dia ada property, dia ada engineering, dia ada travel. Jadi tabung haji ladang nak nego berhutang dengan tabung haji. Anak berhutang dengan pok. Banyak anak? 1.2 bilion. Dia nak jual ladang-ladang ni, dia kata sebab nak bayar hutang. Ambo kata jangan. Lah ni memang berasa nak jual. Tapi rekod semenjak ada ladang-ladang ni tak pernah rugi. Melainkan tahun 2018 dengan tahun 2019. Tahun siapa mereka? 2018 siapa mereka? Kalau tak boleh jawab tak faham tu. Tahun 2018 Pakatan Harapan merata. Tapi Ambo tak kata sebab dia ladang tu rugi tak. Sebab harga sawit jatuh. Betul lah. Kayak kejuh kita orang pah ni. Kita tak kata kok si. Pelbagai faktor. Antaranya bila ladang tu dah harga sawit jatuh. Dia tak boleh baja, dia tak berapa akhir sekali kohok jatuh. Siapa satu masa dia nak jual. Hak nak suka satu cerita. Satu ladang nama dia Bumi Suria Ventures nama ladang. Nak jual kepada syarikat yang nama dia Tamako. Tamako ni semua bukan Islam. Semua bukan Bumiputera pemilik dia. Jadi kalau duk geger kata mana ada jual ladang kepada bukan Islam ni bukti dia. Ambo bertanggungjawab. Dia benda ni ada dalam hansap parlimen. Dan dia sendiri, Menteri Agama tu hadir. Canggah Ambo waktu Ambo menjawab soalan dalam parlimen. Dia nak jual satu ladang, nama dia Bumi Suria Ventures, kepada syarikat bukan Islam, nama dia Tamako Senin Berhad. Waktu tu, Tamako ni dengan cerita dah bayar 50 juta. Jual berapa? 170 juta. Bila kita ambil alih kerajaan, inilah yang menjadi syarikat pertama yang kita batalkan penjualan dia. Ambo jawab dalam parlimen, Ambo kata tidak mustahil kerajaan akan batalkan penjualan dia. Masa tu tak batal lagi. Lama tunggu. Kita pisah kok dalam ni, jangan jual. Akhir sekali Perdana Menteri setuju untuk batalkan penjualan itu pada bulan Disember tahun 2020. Selepas kita jadi kerajaan selama 10 bulan. Lepas pada tu, hak tu baru 6,500 hektar. Hak 74,000 hektar lagi tu, akhir sekali semua tak jadi jual belakang. Bila kita tak jual ladang tu, ladang tabung haji ni kita tak jual, akhirnya tahun 2020,
ladai tabung haji daripada rugi 600 juta, rugi 400 juta. Tiba-tiba tahun 2020, untung sebanyak 11 juta. Lepas tu untung sama. Siapalah hamba semok kali terakhir penyata kewangan ladai tabung haji ni, tabung haji plantation 2025, masih lagi tak pernah rugi semenjak selepas daripada itu. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita tak sekat kerajaan Pakatan Harapan jual ladai-ladai tabung haji ni, maka sudah pasti kita akan kerugian pada hari ini. Sebab apa? Ladai tu boleh buat untung walaupun tidak banyak. Sekurang-kurangnya orang boleh kerja, sekurang-kurangnya masih lagi milik tabung haji. Tanah ni kau lama, kau mahal. Tapi bila dia ambil alih, contoh terbaru, baru berlaku panah-panah sehari dua ni. Panah-panah lagi berlaku sehari dua ni. Ada satu syarikat, nama syarikat tersebut Theta H. THETAEDGE. Theta H. Theta H ni syarikat yang terlibat dengan kerja-kerja telekomunikasi. Waktu Kerajaan Pakatan Harapan ambil alih 2018, Theta H ada 90%, 99% saham dia. Dalam Theta H, 30% lagi tu hak orang ramai-ramai. Apa yang dibuat? 2019, tabung haji waktu tu yang dipimpin oleh Pakatan Harapan telah setuju untuk senaraikan Theta H menjual 30% saham dia. Kita masuk, dia dah setuju. Keluar dalam penyata kewangan. Walaupun transaksi itu telah selesai pada tahun 2021. Tapi luluh bila? Luluh tahun 2019. Zaman siapa? Zaman Pakatan Harapan jadi kerajaan. Baik, tak apa. Ada lagi 27% saham tabung haji dalam Theta H. 27%. Pada bulan 1 yang lalu, Theta H ni telah melepaskan, tabung haji telah melepaskan kesemua pegangan saham dia dalam Theta H sebanyak 27%. Dia jual saham dia 27% dengan harga lebih kurang 32 juta. Jual. Duduk sebulan lepas pada tu, lepas dia jual, tabung haji jual saham dia, jadi dia tak ada apa-apa dalam dengan syarikat tu. Tiba-tiba tabung haji bagi projek pula 22 juta kepada syarikat dia jual. Ini pemulihan hak cara dia buat ni. Duduk tak lama pula, baru bulan lepas, Theta H dapat projek kerajaan yang bernilai 3 bilion. Tabung haji boleh ke apa? Tabung haji tak boleh ke apa-apa dah jual, 2 kali jual, 2 nuruk dah. Pakatan Harapan jual saham dalam syarikat tu. Maka kita terlepas untuk mendapat keuntungan daripada projek baru yang diperolehi oleh Theta H sebanyak 3 bilion. Baru je sehari dua ni. Sebab tu tuan-tuan, hamba tak sebut siapa yang beli tu. Siapa di balik sebalik syarikat yang dapat projek 3 bilion. Kita tunggu, kita buat RCI sekali lagi, kita akan siasat, kita akan dakwa. Setuju tak tuan-tuan? Sebab RCI yang ada sibuk, duk geger ni, siapa 2020, 2020, siapa ke 2025, siapa ke hari ni, tidak disiasat secara terperinci. Antaranya kepelikan yang berlaku. Tabung haji lepaskan pegangan saham dia dalam Theta H. Duduk tak lama, dia pula projek kepada Theta H 22 juta. Duduk tak lama, kerajaan bagi projek kepada Theta H sebanyak 3 bilion. Maka akhir sekali tabung haji terlepas. Kita semua pun deposit tabung haji ini terlepas untuk mendapat mengecak sedikit keuntungan daripada projek yang bernilai 3 bilion. Ini cara dia menguruskan tabung haji yang ada pada hari ini. Sebab tu, hamba dengar ceramah Rafizi malam kemarin. Dia kata sekarang ni boleh lah. Bila dah UMNO tak berapa nak sokong dah kerajaan Pakatan Harapan, maka Ki Ismail Sabri pun berjalan. Lama senyap Ki Ismail Sabri. Dah. Ki jumpa duit 120 juta. Senyap lama. Lepas Pilihan Negeri Sembilan, jalan semula. 27 hari bulan ni, dia akan di-charge di mahkamah. Bekas Perdana Menteri yang ke-9.
Siapa dia? Datuk Seri Ismail Sabri. Ahli paling membero. Daripada siapa? Daripada UMNO Barisan Nasional. Dia cah belaka. Rafizi kata, lepas pilihan raya ni kalau Perdana Menteri Anwar Ibrahim jatuh, jangan dia ingat dia tidak akan kena perkara yang sama kerana banyak rahsia berada pada tangan Rafizi ni. Tunggu masa. Hari ni malam ni Abang tak boleh sebut. Kita buat ceramah siri kedua pula. Kita akan bongkarkan banyak lagi sehingga ramai di kalangan penganalisis politik mengatakan bahawa apa yang berlaku dalam Pakatan Harapan pada hari ini jauh lebih berat, jauh lebih besar berbanding dengan salah tata kelola yang berlaku dalam kerajaan sebelum daripada ini. Alhamdulillah kita ni PAH ni alhamdulillah selamat. Tak ada seorang habuk dalam senara tabung RCI itu ada nama puak-puak kita kena pakai baju orang, tak ada. Walaupun kita pernah duduk dalam kerajaan di Pekat Pusat, kita pegang menteri, kita pegang timbalan menteri, alhamdulillah kita tidak mendabik dada. Kalau dabik dada berdoa tak boleh terbang main, puak ni jadi kira cari korek juga. Untuk buktikan apa yang dia sebut itu betul, dia boleh buat apa saja. Sebab itu tuan-tuan, usaha yang dibuat ini tak lain dan tak bukan hanyalah sebuah pendakwaan politik untuk menghalang kemarahan kerjasama PAH dengan UMNO dan Barisan Nasional. Kerana diyakini bahawa kerjasama inilah yang akan memastikan kerajaan Pakatan Harapan tumbang di Putrajaya insya-Allah. Sebab tu kita kena kita kena sabar. Kalau buka TV tu hak nampak tak berita tu tak sedap lah, kita tutup. Jangan dengar. Kita buat supaya Negeri Sembilan. Mai royak RCI tabung haji nak dedah di Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan awak tahu gitu ya. Siapa hari ngundi, dia tolak Pakatan Harapan. Satu kekalahan yang sangat memalukan kepada Pakatan Harapan. Sebab itulah Amba rasa Perdana Menteri tak berani nak hadir ke Parlimen waktu perbahasan pada 11 hari bulan dulu. Itulah yang Amba boleh sebut, tuan-tuan. Dan kita kena membulakkan tekad kita. Kita tunggu apa lagi yang akan berlaku dalam masa sehari dua ni. Kita tengok perkembangan politik dalam negara kita. Sama ada kerajaan ni boleh jadi bertukar sebelum daripada pilihan raya ataupun bertukar dengan terbubarnya Parlimen insya-Allah. Tuan-tuan nak mana? Nak tukar lalu ke nak tukar lepas pilihan raya? Nak tukar selalu. Sebab dia pun nak dah pernah tukar kali Parlimen ni bunyi. Tadi yang bawa Mak Ustaz Fadli sebut. 4 tahun. Hampir 4 tahun. 3 kali bajet. Kita jadi ahli Parlimen. 10 sen hara pun dia tak bagi. Bila dia nak jatuh, maka bermulalah pemimpin DAP. Hak dia juga suruh tu. Pakat kecek. Kita kena gubah undang-undang biar jadi peruntukan Parlimen ni. Ada dalam undang-undang siapa jadi kerajaan pun. Tak kira kawasan kerajaan, kawasan pemakai. Biar boleh berlaku. Nampak tak? Nampak nak kalah dah tu. Sebab tu tuan-tuan insya-Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pilihan raya pada kali ini akan memberikan kemenangan yang besar kepada kita. Dan insya-Allah kita akan teruskan kerjasama. Dan setiap kali kerjasama kita teruskan dengan mana-mana parti. Kita tidak pernah rugi walaupun mungkin parti itu sudah tidak lagi bersama dengan kita pada ketika itu. Sebab itu kita di Kelantan, tuan-tuan semua, waktu tubuh kerajaan ini kita bekerjasama dengan semangat 46. Macam-macam orang kata. Macam-macam ada orang tak setuju. Ada juga orang jenis Sebuah Pondok Madani sana. Dulu, waktu tahun 90. Tuan-tuan ingat ada nama dia Parti Islah. Dia tak setuju lagu ni juga. Dia agama PAH juga. Akhir sekali dengan Islah tak tahu ruana. Dan kita berjaya tubuh kerajaan di negeri Kelantan. Sampai kali ni kita masih lagi bertahan. Dan insya-Allah sampai bila-bila kita akan bertahan di negeri Kelantan. Tuan-tuan, apa saja keputusan pimpinan kita akan dukung.
Gabungan mana yang kita akan sertai pun kita kena setuju. InsyaAllah keputusan yang dibuat itu adalah keputusan yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.